Pernah tak kita rasa risau sangat? Macam esok tu tak pasti. Macam mana nak hidup, nak makan. Hidup ni banyak benda boleh buat kita takut. Dulu, umat Israel pun rasa macam ni masa di padang gurun. Mereka lapar, dahaga dan rasa Tuhan tinggalkan. Putus asa menyelubungi hati mereka. Tapi, Tuhan kita yang setia, tak pernah lupa janjinya. Setiap pagi, sebaik embun turun, Dia hantar mana makanan ajaib dari syurga, cukup untuk sehari, tak lebih tak kurang, tepat pada masanya. Mereka cuma boleh ambil untuk hari tu je. Ingatlah kata-kata ini, Yahweh akan memberi kamu roti. 15. Ini janji setianya pada kita semua. Jadi, kawan-kawan yang dikasihi, kalau kita ada kerisauan yang membelenggu hati, ingatlah kisah Manna ni. Tuhan kita Maha Pengasih dan Penyayang, sentiasa ada untuk kita. Dia akan bagi kita cukup rezeki, cukup kekuatan, dan kasih sayang baru setiap hari. Tak perlu risau tentang esok, sebab kasih Tuhan tu sentiasa baru dan melimpah ruah. Percayalah, Dia beri apa yang kita perlukan untuk hadapi cabaran.